Adakah dalam tu disebut ada penyelewengan ke atau kecurian? Ada tak sebut? Tak ada. Jadi Datuk minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Dan saya tak faham apa erti sakau. Sakau ni, kalau orang Melaka tu kau ambil hak orang lah. Dia ni dah sakau aku punya, dia sakau. Kalau di Melaka maksud sakau itu ialah kau mengambil hak orang lain. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan YB Adli Zahari apabila bekas Ketua Negeri Melaka tersebut mendedahkan maksud perkataan sakau yang sering diguna pakai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam setiap kempen politik beliau sebelum ini. Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam tabung haji. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok milik YB Adli Zahari tersebut, beliau seperti menunjukkan video berkenaan kepada bekas Ketua Audit Negara, Tan Sri Madinah Mohamad yang sebelum ini mendedahkan dirinya tidak faham dengan maksud perkataan sakau yang terjadi dalam simpanan tabung haji Malaysia. Dengarkan ulasan YB Adli Zahari itu di sini. Apa istilah Perdana Menteri itu adalah sakau. Ada sebahagian orang termasuk bekas Ketua Perkara Audit dia tak faham sakau. Sakau ni memang bukan dalam bahasa, dia bukan dalam kamus dewan. Sakau ni, kalau orang Melaka tu kau ambil hak orang lah. Dia ni dah sakau aku punya, dia sakau. Sakau ni kita boleh dapat balik hak kita dan boleh tak dapat lah. Dah kena sakau. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kita sebenarnya, politik perkauman ini memang kita kena lawan. Kita tak boleh nafikan. Sebab itu kita mesti datang dengan suara-suara macam tadi lah. Sama ada penyalahgunaan kuasa, itu mesti bersuara dengan politik perkauman. Dia akan menutup kelemahan-kelemahan dia dengan tadi lah. Kenapa bangsa Melayu saja diseret terkait dengan rasuah. Sedangkan di rupa dalam penjara tu macam-macam orang ada kan. Bukan orang Melayu ya. Macam-macam orang ada. Siapa yang terlibat dengan jenayah, tak kira bangsa, tak kira agama, kerana jenayah itu tak mengira warna kulit ataupun fahaman agama kita. Salah tetap salah. Ini dalam konteks negara ini. Sebab itu bersuara harus bersuara, terutamanya orang muda lah. Sebab itu kalau kita membiarkan sahaja kelemahan ini berlaku, akhirnya kebenaran itu akhirnya tertutup. Sebab itu sebab kita sebagai sebuah parti politik yang ada kesedaran itu, dan sedikit demi sedikit kita mesti sampaikan, terutamanya kalau kita lihat dalam isu tabung haji. Subscribe with notifications on.